Okey geng, so hari ni saya nak bahaskan tentang macam mana kita nak cukupkan 4000 jam tayang dengan 1000 subscriber dengan cepat. Okey, cara dia simple tapi benda ni korang kena rajin je. Kalau korang rajin, 1 bulan korang akan dapat. Okey, cara dia simple. Korang kena ada ni aplikasi Act Recorder supaya korang ada gambar macam aku punya. Okey, korang record sambil korang tengok ni dekat YouTube ni kan ada short ni, korang buat short. Okey, korang ambil short, korang post. Korang ambil short, korang post ni. Okey, tapi kalau korang nak cari tu pastikan cari yang like tinggi. Nampak 1 juta. Better korang ambil yang ni. Korang jadikan short ni sebagai korang punya short. Korang letaklah gambar korang tu dekat atas macam ni. Lepas tu buat reaction. Wow, buat reaction macam tu je. Sesimpel itu sahaja. Ambil video orang, letak gambar kau dekat profile atas, tak perlu edit. Just buat nice, good, macam tu je. Alright. Secara automatik subscriber akan naik, watch time pun akan naik. Lagi satu, kalau korang jenis buat channel game, korang kena buat ni. Ni ambil ni. Okay, ambil video dekat bawah ni. Sebab video game lebih cepat naik. Nak lagi senang korang tengok like dia berapa. Ambil yang like tinggi, jangan ambil yang like rendah. Macam 16k ni jangan ambil. Ambil yang like tinggi ni boleh 500. Okey. Kalau yang ada 1 juta tu lagi bagus. Alamak. Okey. Macam tu, lagi tinggi view lagi bagus. Lagi banyak like lagi bagus. Korang ambil yang macam tu, baru dia cepat naik dia punya follower. Okey. Contoh channel aku yang sekarang ni, nampak 2600. Apa yang aku buat adalah sama. Aku akan buat short je. Korang kena rajin je. Kalau korang malas memang tak jadi. Tu nampak short. Okay, tapi ni aku start Mobile Legend lah, sebab aku nak fokuskan game kepada Mobile Legend. Tapi sebelum tu aku fokuskan kepada, nampak tak, game bodoh-bodoh ni. Aku game bodoh-bodoh je ni. Macam ni. Nampak aku buat ni bodoh-bodoh je. Okey. Game Roblox aku record, lepas tu aku post. Ni nampak contoh. Ni aku ambil yang video orang punya kan. Tapi aku edit lah, letak gambar aku. Nampak 3.8k dan like 54 like. Ni like 100 like. Dan adalah kanak-kanak yang akan tekan button subscribe, dan ada juga kanak-kanak yang akan like korang punya video. Secara tak langsung korang dapat follower dengan korang dapat subscriber. Okey, dapat subscriber, watch time naik. Ni nampak ni 1.1M. Okey, 12k, 200,000. Nampak? Okey, rembat orang punya, jadikan konten kita. Okey, bukan kata kita mencuri, tak. Kita buat reaction. Reaction, tahu tak reaction? Reaction ni maksudnya korang letak gambar, lepas tu korang buat reaction kepada shot dia. Contoh macam tadi lah, korang tengok, wow, cantiknya, menariknya, baguslah. Korang komenkan video buat macam tu. Okay, buat video macam tu. Korang reaction okay, kepada video-video orang. Barulah view korang cepat naik. Itu yang aku tunjuk dekat korang ni. Contoh 7.4k. Nampak? Okay, rembat je. Kalau korang nak buat konten masakan, kau carilah konten masakan ataupun short masakan yang mendapat view yang dah banyak. Lepas tu korang ambil, korang reactionkan dia punya video. Secara automatik korang akan dapat naik dengan lebih cepat berbanding dengan korang nak buat video panjang. Kalau video panjang memang lambat. Okay, tapi kalau video short macam tu memang laju, memang cepat. Okay. So kalau korang suka dengan video aku macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Aku akan kongsikan banyak lagi tip-tip yang menarik pasal YouTube dan juga TikTok. Okay, YouTube, TikTok, Facebook aku tak buat. Okay, Shopee aku buat. Lepas tu ada lagi lah barang-barang yang boleh buat duit daripada
aplikasi ni macam YouTube kan, boleh buat duit juga. So kalau korang berminat dengan video macam ni, tekanlah button subscribe dan jangan lupa pecik button like sekali.